Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan potensi generasi muda. Mereka adalah pewaris dan pemangkin kepada masa hadapan negara. Namun potensi besar ini memerlukan bimbingan, sokongan dan panduan yang tepat. Di sinilah Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia atau IRIS memainkan peranannya. Ditubuhkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan melalui Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007, Akta 668. IRIS bertindak sebagai jambatan bagi agenda pembangunan belia yang menghubungkan idea berlandaskan fakta selaras dengan aspirasi IRIS. IRIS telah mencapai pelbagai kejayaan dan pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 4 bidang utama IRIS yang saling melengkapi dalam merealisasikan matlamat pembangunan belia negara. Segalanya bermula dengan penyelidikan, kajian ilmiah untuk memahami isu dan keperluan belia Malaysia. Maklumat daripada kajian ini kemudian diurus secara sistematik melalui pengurusan data yang memastikan data belia disimpan, dianalisis dan digunakan dengan berkesan. Hasilnya disampaikan kepada masyarakat melalui penerbitan sama ada dalam bentuk laporan, jurnal atau media digital. Akhirnya, kami memperkukuhkan kitaran penyelidikan ini melalui program sokongan penyelidikan yang melatih dan membimbing penyelidik serta rakan strategik. Penyelidikan. Sebagai pusat penyelidikan kebangsaan, IRIS memberi tumpuan kepada penyelidikan yang menyokong penggubalan dasar dan inisiatif pembangunan belia, berangkumi multidimensi pembangunan belia seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan teknologi. Antara kajian berimpak tinggi yang dilaksanakan ialah Indeks Belia Malaysia, Indeks Budaya Sukan Malaysia dan Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia yang mana merupakan petunjuk prestasi utama peringkat nasional. Kajian-kajian ini bukan sahaja membantu memahami cabaran yang dihadapi golongan belia tetapi juga mencadangkan solusi berasaskan bukti empirikal untuk mengatasinya. Dengan sokongan rakan strategik dari dalam dan luar negara, IRIS terus menerajui penyelidikan pembangunan belia untuk memastikan dasar dan polisi pembangunan belia sentiasa futuristik, relevan dan terkini. Hub Data. Bagi menyokong agenda pendigitalan negara, IRIS telah mengambil inisiatif mewujudkan sebuah platform yang menempatkan data dan inisiatif program belia One Stop Center yang dinamakan Dashboard Belia. Dashboard Belia dibangunkan sebagai gerbang maklumat berkaitan program dan inisiatif pembangunan belia merentas kumpulan pelaksana pembangunan belia di Malaysia. Orang awam khususnya belia boleh merujuk dan menyertai program dan inisiatif pembangunan belia yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, jabatan atau agensi dengan mudah dan pantas. Dashboard Belia menawarkan 4 modul utama yang direka khas untuk memperkasakan belia Malaysia dan menyokong agenda pembangunan negara yang terdiri daripada senarai inisiatif program belia dan sukan, statistik belia, analitik serta sukarelawan. Modul program belia dan sukan bertindak sebagai platform pemantauan untuk program dan aktiviti belia yang dilaksanakan di seluruh Malaysia merentasi pelbagai organisasi dan pelaksana. Seterusnya, modul statistik belia merupakan platform yang menempatkan semua data statistik berkaitan belia dalam bentuk visualisasi. Orang awam juga boleh mengakses data dan statistik mengikut kluster. Bagi membantu kementerian dalam membuat jangkaan serta menentukan keperluan masa depan, modul ketiga iaitu analitik dibangunkan sebagai platform perkongsian data yang dipacu oleh pelbagai bentuk analisa dan model. Modul keempat, sukarelawan, berfungsi untuk mengumpulkan profil belia dan menawarkan perkhidmatan IRIS Community Enumerator (ICE). ICE juga memberi peluang kepada belia terlibat secara langsung dalam aktiviti penyelidikan dan menjana pendapatan secara sampingan. Bagi memperluaskan fungsi dalam memastikan pengurusan data sentiasa relevan dan terkini, IRIS telah memperkenalkan perkhidmatan baharu iaitu Technology Training Lab (TechLab), latihan untuk meningkatkan kompetensi pengurusan dan visualisasi data kepada focal point dan orang awam. Hub Data Exchange (HDX), platform pengiktirafan tertinggi kepada focal point di atas komitmen dalam pengurusan data. Kesemua komponen di dalam dashboard belia bukan sahaja menjadi pusat rujukan data tetapi juga nadi kepada pembangunan belia negara.
Ia adalah simbol kepada transformasi digital dan komitmen kementerian untuk menyediakan perancangan pembangunan belia yang lebih strategik, inklusif dan berorientasikan masa depan. Semua inisiatif ini boleh diakses secara percuma oleh orang awam melalui dbbelia.gov.my atau memuat turun aplikasi dashboard belia di App Store, Play Store dan Huawei Gallery. Penerbitan IRIS berperanan penting dalam menyebarkan hasil dapatan kajian dan data kepada orang awam, khususnya golongan belia. IRIS juga menghasilkan pelbagai jenis penerbitan seperti laporan, buku, rencana, buletin dan artikel jurnal. Antara jenis penerbitan adalah seperti Buletin Fakta, IRIS e-Bulletin, Data Catch dan laporan-laporan hasil penyelidikan IRIS. Selain itu, Asia Pacific Journal of Youth Studies (APJYS) yang terdahulu dikenali sebagai Malaysian Journal of Youth Studies (MJYS) merupakan jurnal saintifik yang menerbitkan artikel-artikel berkaitan isu pembangunan belia di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Melalui penerbitan yang berterusan, IRIS dapat memberi impak secara langsung sebagai peneraju penyelidikan pembangunan belia. Program sokongan penyelidikan. IRIS terus komited dalam menganjurkan pelbagai program untuk menyokong usaha penyelidikan dan data pembangunan belia yang holistik dan mampan. IRIS membuka ruang melalui pelaksanaan Seminar Penyelidikan Belia Kebangsaan YORS, Persidangan Meja Bulat, Town Hall dan Intellect Junction untuk meningkatkan kesedaran, memberi aspirasi dan merangka strategi bagi memperkasa golongan belia. IRIS juga menganjurkan program di peringkat antarabangsa seperti International Conference for Young Leaders, International Conference for Youth dan Asian Roundtable Discussion yang mengukuhkan kerjasama dan sinergi global dalam menyelesaikan pelbagai isu berkaitan belia. Selain itu, pertandingan Youth as Researchers (YAR) menjadi medan terbaik untuk menyalahkan bakat dan potensi anak muda dalam membina keyakinan serta mencetuskan impak positif terhadap lanskap pembangunan belia. Segala usaha ini selaras dengan peranan IRIS sebagai peneraju dalam penyelidikan pembangunan belia dan pusat rujukan data yang dipercayai. Melalui ilmu, amal dan impak, usaha IRIS adalah untuk menjadi institut penyelidikan pembangunan belia yang berpengaruh di peringkat nasional dan serantau demi membentuk masa depan Malaysia yang progresif.